Alright, so korang boleh buka yang online. Buka yang online pula. Buka nota. Cover depan. Cover depan bahasa Melayu. Cover belakang bahasa Inggeris. Buku tak ambil ke? Oh dah. Okay. So dekat situ kita boleh tengok ada berapa subtopik. Okay, subtopik dia cikgu pecah sama macam semalam. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. So subtopik pertama hari ni adalah elektron. Subtopik kedua hari ni adalah diode. Dan subtopik ketiga adalah transistor. So bab ni hanya ada 3 subtopik sahaja. Okay, so subtopik pertama ni korang dah pernah belajar dah dalam kimia. So kalau cikgu bagi tahu elektron, apa yang korang tahu pasal elektron? Elektron bercas negatif. Dah pandai lah tu, dah cukup lah tu. Sama je, cuba tengok bawah. Elektron apa? Tu cikgu tulis. Nombor 1, ciri-ciri cathode ray. Nombor 1 apa? Negatively charged elektron. Dah pandai lah tu, betul lah tu. Tapi tu je lah yang korang belajar, yang lain tak belajar lagi. Setakat tu je lah. Okay, lepas tu subtopik 2 diode, subtopik 3 transistor. Cikgu tunjuk daripada textbook kejap. Okay, daripada textbook. Okay. Chapter 5. Kalau ikutkan final chapter kita lah untuk minggu ni. Dan final chapter kita cover semua. Okay. Ada sampai okay. Okay, so 3 yang kita nak cover tu dekat sini. 5.1 dalam nota korang tu elektron. 5.2 semiconductor diode. Cuma buku teks letak perkataan semiconductor diode. And then nombor 3 tu transistor. Okay, paling popular adalah 5.2 dengan 5.3. 5.2, 5.3 tu paling popular. 5.1 ni pernah keluar juga SPM 2024. Bahagian B. Soalan nombor 10. Okay, so elektron tu dah pernah keluar sekali. Semiconductor diode dia keluar sekali juga. Tapi tak silap cikgu keluar juga tahun ni. Tahun 2025, tahun lepas 2025. Transistor paling banyak keluar lah 2021 dan 2023. Okay, itu kalau kita cerita kekerapan topik yang popular untuk SPM. Okay, so basically kalau ikut sejarah, memang semua dah pernah keluar paper 2 SPM. Okay, semua dah pernah keluar. Elektron 2024, diode 2022, transistor keluar 2 kali, 2021 dan 2023. Okay, so untuk bab ni, korang tulis je dekat atas tu siap-siap. Elektronik ni dia kena hafal. Okay, untuk elektronik dia kena hafal. Nak kata tak ada pemahaman, ada pemahaman, mestilah kena faham. Tapi compare dengan semalam, hari ni lebih kepada hafal. Maksudnya kalau kau tak faham pun, tapi kau hafal, boleh dapat markah. Dia tak sama macam semalam. Okay, kita patah balik semalam. Kalau semalam, kalau korang tak faham X dengan dot, korang akan confuse nak jawab soalan. Sebab soalan dia boleh tukar-tukar. Sekejap X kiri, sekejap X kanan, magnet boleh tukar kiri kanan, magnet boleh tukar atas bawah, tu semalam. Jadi semalam kalau tak faham memang tak boleh jawab. Sebab dia memang kena faham. Tapi hari ni, kalau tak faham pun, tak apa, asalkan kau hafal. Okay. Kenapa dia jadi macam tu? Cikgu tanya korang soalan ni dulu. 4 campur 3. Berapa? Kenapa 7? Okay. Tu soalan dia. 4 campur 3 korang kata? 7. Okay. Kenapa 7? Yang lain boleh jawab juga. Kenapa 7? 4 campur 3, 7. Kenapa 7? Sebab dia memang macam tu. Ada jawapan tak kenapa 4 campur 3, 7? Tak ada kan? Sebab apa? Sebab 4 campur 3 memang 7. Betul? Okay. Jadi, kalau kata hari ni kita belajar elektron tu nak keluarkan dia, okay, nak keluarkan elektron ataupun nak kita ambil bawah ni lah. Kalau cikgu tanya, nyatakan ciri-ciri sinar kathod. Ciri-ciri nombor 1 adalah negatively charged. Okay, korang tanya, cikgu kenapa negatively charged? Tak payah tanya, memang negatively charged. Move in straight line and cast sharp shadow. Bergerak lurus dan menghasilkan bayang-bayang tajam. Cikgu kenapa boleh bergerak lurus? Tak payah tanya, memang lurus.
Macam mana korang tak tanya 4 campur 3, 7? Macam tu juga kau jangan tanya, kenapa dia lurus? Sebab dia memang lurus. Faham tak? Tu maksud cikgu. Okey, contoh macam ni. Diode. Okey, contoh diode tu kan. Cikgu, kenapa kalau sambung macam ni namanya forward bias? Tak payah fikir, memang forward. Kenapa yang ni dipanggil reverse, cikgu? Memang reverse. Tak payah tanya. Kalau korang ada rasa nak tanya je, korang tengok balik yang atas. 4 campur 3 berapa? 7. Memang 7. So, bab hari ni dia lebih kepada hafal. Okey. Surely cikgu akan explain lah bagi korang faham. Cuma kalau korang macam terfikir, kenapa kau balik kepada soalan pertama, dia memang macam tu. Tu yang cikgu nak highlight korang. End up, dia memang macam tu. Okey. So, kita nak pergi subtopik yang pertama dahulu, elektron. Okey, yang lain boleh? Kita nak pergi subtopik pertama. Okey. Thank you, Aisyah. Siapa yang seorang lagi baru masuk ni? Sekejap. Iraj Mukri. Oh, okey. 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 So, untuk subtopik pertama, kita ambil gambar Lita ni dulu. Okey, ni kalau kita ulang kaji balik elektrik, korang tengok dulu, jangan saling apa-apa dulu. Cikgu nak cuba bagi korang faham dulu. Dekat sini dia ada 2 Lita. Okey, cikgu guna pen merah kat sini. Okey, ni Lita yang cikgu guna pen merah. Korang boleh tengok terminal. Terminal dia positif kat mana? Positif dekat kanan, negatif dekat kiri. Ni korang dah belajar daripada low form lagi. Positif panjang, negatif pendek. Okey, ni Lita pertama. Dan belakang ni cikgu guna warna biru. Ini Lita kedua. Okey, ni ada arus ulang alik. Okey, so kena faham dulu dekat situ ada berapa Lita? Ada 2 Lita. Okey, kalau kata Lita biru tu tak wujud. Okey, Lita biru tak wujud. Kita cuba faham Lita biru tak wujud. Kita ambil Lita merah je. Dari mana current dia akan flow kalau Lita warna merah ni? Current dia daripada kanan ke? Current dia akan flow ke kiri. Dia akan ke kanan. Okey, cikgu buat anak panah ni untuk current flow. Okey, tapi secara logik Lita elektrik, Lita tu tak lengkap. Kenapa tak lengkap? Sebab tengah-tengah ni dia terputus. So, bila terputus sebenarnya ada tak arus mengalir? Kalau ikutkan logiknya memang tidak ada arus yang mengalir. Kenapa tak ada arus mengalir? Sebab Lita tu terbuka. Terbuka kat atas ni, terbuka. Jadi Lita warna merah tu tidak lengkap. Tu kena faham dulu. Lita warna merah tu tak lengkap. Okey. Cuma, macam mana kita nak melengkapkan Lita? Okey, kita nak melengkapkan Lita, kita kena bina jambatan dia. Faham tak? Mesti ada baru boleh mengalir. Okey. Jadi, macam mana kita nak bagi arus tu mengalir? Dengan cara kita mengeluarkan elektron. Okey, kita keluarkan elektron. Sebab tu nama topik pertama dia elektron. Okey, so cara nak keluarkan elektron, kita ambil dulu maksud penting dia. Cara nak keluarkan elektron, okey, kita ambil maksud dia. The emission of free electron from surface of heated metal. Okey, so dekat sini, cathode ni adalah metal. Cathode ni adalah logam. Itu logam dia. Logam dia dipanggil cathode. Okay. So, macam mana kita nak keluarkan elektron daripada cathode tu? Kita heat up. Kita panaskan. So, konsepnya adalah kita keluarkan elektron dengan cara panaskan. Okay, kita keluarkan elektron dengan cara panaskan cathode. Okay, cikgu ulang sekali lagi. Kita keluarkan elektron dengan cara memanaskan cathode. Okay, macam nak panaskan cathode? Mulalah kita tengok Lita warna biru. Okay, sekarang tengok Lita warna biru. Apa Lita warna biru buat? Okay, Lita warna biru sekarang masih off. Okay, tapi bila kita onkan Lita berwarna biru, apa jadi kepada filament? Ni korang belajar dalam bab elektrik. Filament tu adalah elemen pemanas. Ini kita cover hari Sabtu. Filament is the heating element. Okay, apa ciri-ciri heating element, elemen pemanas? Hari Sabtu kita belajar. Apa ciri-ciri dia? Okay, untuk cepat panas,
rintangan dia, resistance dia kena tinggi, higher resistance. Okay, apa ciri-ciri filament yang terbaik kalau korang nak pilih? Pertama, bahan, resistivity, bahan. Ini cikgu recap bab elektrik, ni bukan bab ni. Bab ni dia takkan tanya je, jangan risau. Bab ni dia tak tanya. Ini kalau dia tanya bab elektrik. Okay, elemen pemanas tu, kerintangan dia tinggi. Apa bahan yang kerintangan tinggi? Kita belajar hari Sabtu. Nichrome. Kalau nichrome tak ada, constantan. Ataupun yang ketiga, tungsten. Okay, lepas tu, dia punya length tu, dia punya panjang tinggi. Macam nak dapat panjang yang tinggi? Nampak tak warna biru tu dia belit-belit? Dia coil, dia gelung. Okay, satu lagi. Dia punya area, dia punya ketebalan kena rendah, nipis. Ini belajar hari Sabtu. Okay, jangan risau. Hari ni tak tanya pun. Sebab itu belajar bab elektrik. Yang penting, bila kita on lita biru, nombor satu yang korang tahu, on lita biru filament panas. Itu yang korang kena tahu dalam bab ni. Okay, on lita berwarna biru, dia punya filament akan panas. You turn on the blue circuit, the filament will heat up. Okay, bila filament heat up, dia hasilkan haba. Haba tu pindah kepada siapa? Dia akan pindah haba tu kepada cathode. So, apa yang pada cathode? Cathode pun akan jadi panas juga. So, bila cathode panas, keluarlah elektron. So, elektron akan keluar daripada sini. Elektron, elektron, elektron. Okay, apa nama proses tu? Keluarkan elektron dengan cara panaskan. Apa nama prosesnya? Thermionic emission. Kalau bahasa Melayu, kita panggil dia sebagai pancaran termayon. Okay, pancaran termayon. Pancaran termayon tu pemancaran elektron. Daripada mana elektron tu keluar? Daripada permukaan logam. Logam kat sini adalah cathode. Okay, permukaan logam. Apa yang korang buat pada logam tu? Korang panaskan. Okay, siapa yang panaskan? Lita yang belakang. Okay, cikgu highlight sekali lagi. Apa yang korang buat? Korang on lita warna biru. Bila on lita warna biru, apa berlaku kepada filament? Filament panas. So, bila filament panas, apa je pada cathode? Cathode pun panas. Bila cathode panas, berlakulah proses pancaran termayon. Pancaran termayon tu apa? Pemancaran elektron. So, elektron pun keluar. Okay, boleh dapat tak? Panaskan cathode, elektron keluar. Panaskan cathode, elektron keluar. Okay. Elektron tu keluar daripada mana? Daripada cathode. Jadi, sebabkan elektron tu keluar daripada cathode, dia ada nama lain. Dia ada nama lain. Nama lain dia adalah bahasa Melayu, sinar cathode. Okay, kalau orang tanya, apa itu sinar cathode? Sinar cathode tu adalah elektron. Okay, sinar cathode tu adalah alo elektron. Alo tu maksudnya banyak. Okay, kalau bahasa Melayu, alo elektron tu maksudnya banyak elektron. Okay, kalau bahasa Inggeris, kita panggil elektron dan banyak elektron kita panggil beam. Macam cahaya, kalau cahaya, korang buat bab cahaya, korang buat garis-garis lukis tu, namanya ray diagram. Kenapa ray diagram? Sebab satu garis. Kalau banyak, dipanggil beam of light. Okay, macam cahaya, kalau banyak cahaya, beam of light. Sama juga elektron. Elektron kalau banyak, kita panggil electron beam. Kalau elektron sikit, tak panggil lah electron beam. Okay, so electron beam adalah nama lain dia, cathode ray. Okay, kita ambil gambar kedua. Okay, gambar kedua, kalau cikgu onkan S1, apa tugas kita on? Kenapa kita onkan S1? Onkan S1 supaya filament ni panas. Bila filament panas, apa jadi pada cathode? Cathode pun panas. Bila cathode panas, apa yang keluar? Elektron. Apa nama proses? Thermionic emission. Apa nama lain elektron tu? Cathode ray, sinar cathode. Okay, boleh dapat yang pertama? Okay, cikgu tunjuk dalam buku teks supaya korang boleh relate apa yang korang belajar nanti. Di sini. Okay, ni dalam buku teks. Apa tugas 6 volt di belakang ni? Kalau kita on 6 volt ni, dia sambung kepada tungsten filament. Okay, apa jadi pada tungsten filament? Tungsten filament akan panas, tungsten filament akan heat up. Okay, bila di heat up, nombor satu, apa jadi pada cathode? Cathode pun panas. Bila cathode panas, apa yang keluar? Elektron. So, yang dibuat bulat-bulat tu mewakili apa tu? Elektron, 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 elektron. Banyak elektron. Nama dia apa? Elektron beam.
Okey. Halo elektron. Halo elektron ada nama lain. Apa nama lain cikgu tulis kat situ? Cathode ray. Sinar cathode. Boleh dapat? Okey. Cikgu tunjuk yang buku teks tulis nombor 1. Ni yang buku teks tulis. There are many free electron. Ada banyak elektron. Okey, contohnya dekat tungsten filament. So, bila korang onkan 6 volt yang cikgu cerita tadi, apa yang berlaku? Bila korang onkan, the temperature of tungsten rise. Maksudnya dia panas. Bila dia panas, elektron akan dapat tenaga. Bila dapat tenaga, dia akan leave the metal. Dia akan keluar daripada logam. Apa nama proses tu? Thermionic emission. Okey, ni yang korang belajar tadi. Hot filament, panaskan metal, metal keluarkan elektron. Okey, berdapat tak yang pertama? Okey, now, elektron tu bercharge apa? Okey, so kita pergi kepada ciri-ciri dia terus. Okey, apa ciri-ciri electron beam, sinar cathode ray? Apa ciri-ciri dia? Negatively charged. Dia bercharge negatif. Charge negatif tertarik kepada charge positif. Ataupun dalam kes ni, charge positif dia adalah plate positif. Okey, mana plate positif? Ini terminal positif, sambung kepada anode. Anode ni adalah positif. Jadi bila dia on tadi, elektron yang keluar pergi mana? Elektron yang keluar akan tertarik ke anode. Kenapa dia tertarik ke anode? Sebab dia bercharge negatif. Faham? Okey, itu nombor 1. Nombor 2, apa ciri-ciri nombor 2? Elektron tu kalau dia bergerak lurus, travel in straight line, dia bergerak lurus. And kalau dia langgar sesuatu, dia boleh menghasilkan shadow, bayang-bayang. Okey, mana bukti nombor 2? Bukti nombor 2, kita pergi dekat sini. Gambar yang ini. Okey, cerita dia masih sama. Onkan S1 bagi panas. Bila panas, berlaku pancaran termayon, thermionic emission. Elektron pun akan keluar. Elektron bercharge apa? Bercharge negatif. Okey, tu S1. Kena faham dulu. Okey, ni part yang korang kena faham dulu. Dia hanya keluar. Keluar. Macam mana nak bagi dia bergerak? Okey, tengok Nak bagi dia bergerak, korang kena on S2. Bila korang on S2, cikgu bagi bahasa mudah dulu. So, voltan yang bawah ni, tadi S1 tu dia tujuan dia untuk on supaya kita dapat panaskan. Tapi S2 korang on sebab kita nak gerakkan. Okey, ada 2 Swiss kat situ. Kau nampak lita tu cikgu awal-awal tadi cikgu beritahu korang dalam bab ni ada berapa lita? Ada 2. Different purpose. 2 lita with different purpose. The first circuit, lita yang pertama, cikgu buat warna biru tadi. Apa tugas lita pertama? Panaskan dan keluarkan. Okay, lita warna biru hanya panaskan dan keluarkan. Once dia keluar, siapa yang gerakkan dia? Yang bawah. Okay, cikgu ulang sekali lagi. Yang biru tu hanya panaskan dan keluarkan. Yang menggerakkan elektron adalah yang bawah. Okay, ini gambar daripada first. So, bila digerakkan, itu yang elektron tu tertarik kepada anode. Okay, kalau kat sini sama juga, S1 panaskan, S2 gerakkan. Tapi bila S2 gerakkan, elektron tu bergerak dan dia bergerak lurus. So, dia gerak lurus, dia langgar palang ni. Bila dia langgar palang ni, depan ni dapat bayang. Dapatlah ciri nombor 2. Apa ciri nombor 2? Move in straight line. Bergerak lurus. And cast sharp shadow, menghasilkan bayang-bayang tajam. Okey, dapat yang ni dulu? Itu ciri nombor 2. Okey, so cikgu pergi buku teks dekat sini dulu. Nombor 2 ni nanti. Yang ini. Okey, ini yang kita belajar tadi. Ada 2 Swiss. Sekarang ni tak ada apa-apa berlaku. Kenapa tak ada apa-apa berlaku? Sebab tak ada Swiss yang korang on. Tapi kalau cikgu onkan S1, apa berlaku bila onkan S1? Filament ni panas, heat up the filament. When you heat up the filament, apa je pada cathode tu? Cathode tu pun sama akan heat up juga, akan panas juga. Berlakulah proses. Kalau bahasa ringkasnya, TE, thermionic emission. Ataupun bahasa Melajunya, pancaran termayon. Cikgu buat PT, pancaran
termayon. Elektron tu pun keluar. Tapi dia keluar je. Macam nak bagi dia bergerak? Korang kena onkan S2. Bila korang onkan S2, barulah power bawah ni bagi tenaga untuk dia bergerak. Dan bila dia bergerak, dia langgar ni, dia langgar palang, depan ni dapat shadow. So, itu ciri nombor 2 tadi. Move in straight line and cast sharp shadow. Okay, ciri-ciri nombor... ni ciri-ciri dia tadilah. Okay, kita pergi ciri nombor 3 dulu. Apa ciri nombor 3 pula? Can be deflect by electric field and magnetic field. Okay, bahasa Melayunya boleh dipesongkan oleh medan elektrik dan juga medan magnet. And nak tentukan arah bayang-bayang tu guna peraturan tangan kiri Fleming. Tapi semalam cikgu dah ajar korang, tak payah guna tangan. Cikgu ajar korang, kita guna lukisan. Sekarang cikgu cover balik. Sebab ada yang baru join hari ni, kita akan cover balik cara lukisan ni. Okay, itu nombor 3. Nombor 4, apa ciri-ciri di nombor 4? Elektron ada mass, elektron ada jisim. So, bila elektron ada jisim, elektron bergerak laju. So, elektron akan ada momentum. So, bila elektron ada momentum, elektron juga akan ada tenaga kinetik. Okay. So, itulah ciri-ciri cathode ray, sinar cathode. Okay, so kita recap balik. Dalam bab ni, kita belajar apa? Kita belajar elektron. Macam mana korang nak keluarkan elektron daripada logam? Korang panaskan. Apa nama proses panaskan logam tu? Thermionic emission. Pancaran termayon. Okay, yang keluar nanti elektron. Elektron tu ada nama. Apa nama elektron tu? Electron beam. Nama lainnya? Cathode ray, sinar cathode. Apa ciri-ciri electron beam atau sinar cathode tu? Negatively charged, bercharge negatif. Lagi? Travel in straight line and cast sharp shadow. Bergerak lurus menghasilkan bayang-bayang. Nombor 3? Can be deflect by electric field and magnetic field. Boleh dipesong oleh medan magnet dan medan elektrik. And last sekali ada momentum dan tenaga kinetik. Okey, pada yang baru sampai tadi, awal-awal sebelum belajar bab ni, cikgu beritahu korang. Oh, soalan lain pula, tukar. Okey, tadi waktu awal-awal, cikgu tanya diorang satu soalan matematik, 3 campur 4. 3 campur 4 adalah 7. Kenapa 7? Ha? 3 campur 4, 7 sebab dia memang 7. So, bab ni tak payah tanya. Kenapa elektron? Memang elektron. Kenapa pancaran termayon? Memang pancaran termayon. Kenapa ciri-ciri dia 4 ni? Memang macam tu. So, bab ni bahasa mudahnya hafal. Okay, kalau nak skor bab ni hafal. Kalau senior korang kata bab ni susah, satu je, dia tak hafal. Tak hafal memang tak boleh jawabnya. Bab elektronik ni kalau tak hafal memang tak boleh jawab. Dia memang hafal. Okay, soalan dia pun tak ada perangkap sangat. Okay, now kita pergi kepada buku tu. Mari kita membuktikan kenapa soalan tu tak ada perangkap. Okay, pergi kepada buku. Jadi elektronik, mana ke elektronik? Memang ada kat sini je. Measurement. Tak ada. Okay, mana ni? Kat sini. Okay, cuba buka yang baru terus. Senang. Alright. So, subtopik dia macam cikgu beritahu tadi, ada 3 je. Elektron. Subtopik 1. Kita akan cover yang ni, elektron. Subtopik 2 kat sini, semiconductor diode. And ketiga, transistor. Ada 3 saja subtopik. Kita pergi yang pertama. Okay, kita pergi kat sini dulu. Nombor 1. So, nombor 1 dia kata ada logam yang dipanaskan pada suhu tinggi. Diagram show a metal heat up at high temperature. Lepas tu daripada logam tu keluarlah X. Soalan dia X tu apa? Dan nama proses dia apa? Okay, electron and thermionic emission. Okay, kalau kita tengok balik D tu adalah yang kita belajar minggu lepas. Fotoelektrik. Ni bab berapa ni? Ini bab 7, bab kuantum. Okay, bab 7, bab kuantum. Cikgu recap sikit sebab ada yang join hari ni sahaja.
Okay, kalau bab elektron tu macam ni. Bab kuantum tu macam ni. Okay, kita tunjuk balik. Ni ha. Okay, ni contoh bab kuantum. Sama juga, tapi anode dia belah sini. Kenapa anode dia cikgu lukis belah kiri? Sebab terminal positif dia belah kiri. So, terminal negatif dia sebelah kanan. So, sinilah kathode dia. Sama macam tadi, cuma macam tadi, tengah-tengah ni, apa yang kita buat? Kita tambah satu lagi lita kat belakang ni. Okay, kita tambah lita kat belakang ni. Tujuan lita yang warna biru tu supaya kathode tu panas. Okay, itu yang kita belajar bab elektronik. Tapi kalau bab kuantum, lita warna biru tu tak ada. Apa yang kita buat? Kita pancarkan cahaya. Ni yang kita belajar minggu lepas. Cahaya tu ada tenaga, formula dia. Ingat lagi tak apa formula dia? Siapa yang join minggu lepas? EH, F. Satu lagi? Ha. Satu lagi apa? EHF, E. Okay, yang lain ingat tak? Kuljit ingat tak? EHF, satu lagi. E apa? HC? HC over lambda. Okay, good. E HC over lambda. Tapi logam ni pun ada tenaga. Ni kita belajar minggu lepas. Kita nak kira tenaga dekat logam ni. W. W sama dengan apa? HF juga. Tapi ada huruf? Ada O. Okay, satu lagi. W sama dengan? HC over lambda O. Okay, lepas tu apa kita buat? Dah ada E dengan W. Kita compare. Kita compare apa minggu lepas? Sama ada E tu kurang daripada W. Atau nilai E korang tu sama dengan W. Ataupun biasanya soalan dia akan tanya E lebih besar daripada W. Okay, lebih besar daripada W korang akan ada apa? Tenaga kinetik maksimum sama dengan E tolak W. Okay, itu minggu lepas. So, minggu lepas pun sebenarnya korang dah belajar cara mengeluarkan elektron. Cuma beza dia apa? Minggu lepas guna cahaya. So, hari ni keluarkan elektron juga. Apa beza yang hari ni punya cara keluarkan elektron dengan minggu lepas punya keluarkan elektron? Minggu lepas guna cahaya dan minggu ni ataupun hari ni kita belajar keluarkan elektron menggunakan haba. Kalau gunakan haba, namanya pancaran termayon. Korang keluarkan elektron menggunakan cahaya, namanya photoelectric effect. If using a light, kita panggil dia photoelectric effect. If you use heat, thermionic emission. Okay, and minggu lepas juga kita belajar kalau photoelektrik ni senang sikit. Cukup tenaga dia keluar terus, tak payah tunggu-tunggu. Tapi hari ni kan korang panaskan. Apa masalah bila memanaskan logam? Kena tunggu. Kena tunggu betul-betul logam tu panas, baru elektron tu boleh keluar. Dia tak boleh jadi serta-merta, kena tunggu. Okay, nombor 2, soalan tersusah di abad ini. Apakah yang dibebaskan oleh filament logam yang panas dari sebuah tube vacuum sinar kathod? Dia keluar apa? Confirm elektron? Elektron. Bukan zarah alfa, beta, gamma, bukan. Yang tu belajar bila? Itu belajar bab fizik nuklear. Tu tak ada dalam bab lain, tak ada. Fizik nuklear je ada alfa, beta, gamma. Okay. Online okey tak? Kuljit, Aisyah. Okay, Aisyah thumbs up. Thank you. Kuljit, okay, alright. Kita pergi sebelah. Susah nombor 3 tu. Dia bagi tahu proses thermionic emission. Ya Allah, apa benda thermionic emission tu? Itu maksud yang korang kena ingat Apa maksud pancaran thermion tadi? Pembebasan elektron dari permukaan logam yang dipanaskan. Okay, thermionic emission. Emission of free electron from surface of heated metal. Okay, dia bagi M dekat logam K. Lepas tu yang keluar tu N. So persoalannya M tu apa? N tu apa? Dia bagi haba ke dia bagi cahaya? Dia bagi haba. Okay, apa yang keluar daripada logam selepas korang apply haba? Elektron. Nama topik tu pun elektron. So jawapannya D. Okay. Belakang. Nombor 4 nanti kejap. Okay, pergi nombor 5.
Okey, nombor 5. Yang manakah betul tentang sinar katot? Yang mana betul correct about cathode ray? So, korang kena hafal 4 karakteristik tadi. Kita cakap daripada awal, bab ni kalau tak hafal tak apa, hilang markah tu je. Okay. So, 4 karakteristik. Apa yang kena hafal? Pasal cathode ray. Number 1, negatively charged, bercharge negatif. Number 2, move in straight line, travel in straight line and cast sharp shadow, bergerak lurus dan menghasilkan bayang-bayang tajam. Nombor 3, deflect by electric field and magnetic field, boleh dipesong oleh medan elektrik dan medan magnet. Okay, nombor 4, produce momentum and possess momentum and kinetic energy, mempunyai momentum dan tenaga kinetik. 4 tu je. Okay, cari 4 tu mana yang sesuai untuk dia punya description kat situ. Okay, mana satu? D. Kenapa korang ambil D? Kalau dia tertarik kepada terminal positif, maksudnya dia bercharge negatif. Okay, kenapa dia tertarik kepada positif terminal? Because cathode ray is negatively charged. Okay, first, positively charged. Salah sepatutnya. Negatively charged. Okay, merambat dengan kelajuan gamma, tak. Nanti kita cerita macam nak kira laju dia. Sentiasa terpesong ke kutub selatan pun tidak. Nanti kita tengok macam mana nak lukis dia. Okay, now kita pergi sebelah muka surat 5. Ini sebenarnya korang boleh tulis atas, tanda hashtag kat atas tu, sama macam bab elektromagnet. Okay, sama macam bab elektromagnet 4.1. Okay, cikgu akan ajar korang cara yang belajar semalam, kita ulang kaji balik sebab ada yang baru join hari ni. So, semalam cikgu ajar cara untuk menentukan. Okay, kita ambil dulu semalam. Cikgu patah balik semalam Semalam kita belajar ni, subtopik 1. Okay, cikgu ulang kaji balik ni semalam Ni kita ulang kaji balik semalam. Okay, tengah-tengah tu X. Kalau X, kita belajar semalam buat apa? Ambil tangan kanan. Lepas tu bila X, korang buat back. Tangan kanan, korang buat back. Jari yang lain pusing arah mana ni jari yang lain ni? Clockwise. So, apa kita buat? Kita pun buatlah putaran kat situ. And then kita lukis clockwise. Okay, lepas tu apa step nombor 2 kita belajar semalam? Buat garis atas dengan bawah and arah dia utara ke selatan. Okay, utara ke selatan, utara ke selatan. Lepas tu kita pilih anak panah yang arah dia tak sama. Mana arah yang tak sama? Bawah. So, semalam kita belajar daya dia ke bawah. Okay, ni semalam. Hari ni, kita nak belajar bayang-bayang terpesong ke mana. Bayang-bayang terpesong ke mana. Jangan risau, cara sama. Okay, kita pergi bawah ni. Tengah-tengah tu korang nampak X. Apa nak buat bila dia X? Tangan kanan, cucuk. So, korang akan dapat clockwise. So, kita buat kat sini, arah jam dulu. Okay, boleh sadar yang tu dulu. Arah jam dulu. Dan bab ni yang bestnya korang tak payah fikir X atau dot. Semua X. Okay, saya ulang sekali lagi. Bab ni tak payah fikir X atau dot. Semua memang X. Maksudnya tengah-tengah tu memang sentiasa cucuk. Bahasa mudahnya sentiasa clockwise. Okay, yang korang kena tengok magnet je. Mana utara dia? Utara kanan. So, cikgu buat garis atas. Cikgu buat garis bawah. So, arah dia nak buat ke mana? Utara ke selatan. North to south. So, utara ke selatan, dia ke kiri. Okay, sekarang korang pilih mana arah anak panah yang tak sama. Atas. So, nanti bayang-bayang dia terpesong ke atas. So, jawapannya Q. Okay, apply ilmu yang sama. Apply ilmu yang sama kepada 2 gambar lagi. Cuba. Okay, ilmu yang sama kepada 2 gambar lagi. Okay, cuba dulu. Okay, okay, yang online, nombor 7 dapat apa? Nombor 7 dengan nombor 8. Nombor 7 dengan nombor 8, korang dapat apa?
7D 8A. Okey, 7D 8A. Alright, 7D 8A. Kita tengok. Step sama, nombor 7. Tengah-tengah tu tak fikir, je cakap tengah-tengah tu memang X. Untuk bab ni kan dia hafal, tak fikir. Tengah-tengah memang tak fikir. Dia memang X. So, korang ambil je tangan kanan, korang cucuk, korang memang akan dapat clockwise. Lepas tu magnet, utara ke selatan, cari arah yang tak sama. Mana arah yang tak sama? Bawah. So, bayang-bayang dia terpesong ke bawah. Okey. So, kita pergi kat sini pula, nombor 8. Sama juga, cuma kali ni, cuma kali ni, dia letak magnet tu di atas dan bawah. So, utara ke selatan, ke bawah. So, kita cari anak panah yang tak sama. Mana anak panah yang tak sama? Sebelah kiri. So, bayang-bayang dia terpesong ke kiri. Okey. Ilmu tu kita bukan belajar bab ni. Ilmu tu kita belajar sebenarnya semalam. Tapi kalau korang baru belajar pun tak ada masalah. Step dia memang sama je. And tak payah fikir. Macam semalam kena fikir. Okey, kenapa semalam kena fikir? Semalam dia boleh tukar pelbagai tempat dan arah. Okey, contoh macam ni. Ni semalam. So, kalau dia ke atas, kita tanda sebagai X. Kalau dia ke bawah, baru kita tanda dot. Semalam kena fikir. Siapa X, siapa dot, kena fikir. Sehari ni tak payah fikir. Hari ni memang tengah-tengah tu sentiasa X. Okey. Cikgu tunjuk korang dalam buku teks. Dia buat gambar macam ni. Mana magnet dia? Oh, tak letak magnet. Dia letak macam ni je. Okey. So, dia letak macam ni. Okey, untuk pemahaman korang ni dalam buku teks, kita ambil fokus pemahaman dia. Tengah-tengah tu korang tak payah fikir. Tengah-tengah tu kita memang letak X. So, utara dia letak sebelah kiri. Okey, kalau utara dia letak sebelah kiri, maksudnya sebelah kanan ni adalah kutub selatan. Okey, apa step kita belajar tadi? Kita kena buat apa dulu? Clockwise, arah jam. Lepas tu, utara ke selatan. Okey, mana yang tak sama? Bawah. So, bayang-bayang dia ke mana? Bayang dia ke bawah. Tu korang tengok kat gambar dilukis tu, bayang-bayang ke mana tu? Ke bawah. Dapat tak? Tapi dia takkan suruh lah korang lukis macam tu. Sebab dia tunjuk lah. Ni kalau eksperimen korang dapat lah macam tu. Okey, so bayang-bayang dia ke bawah. Ni, bayang-bayang ni, hijau nampak ni? Hijau ni, dia ke bawah. Tu, ni. Ha. Tadi dia duduk dekat tengah-tengah tu. Okey, ni asal, ni asal. Ni asal. Lepas tu dia letak magnet, bayang-bayang pergi mana? Di bawah. So, apa ciri-ciri dia bila letak magnet bayang-bayang ke bawah? Apa ciri-ciri dia? Boleh dipesong oleh medan magnet. Okey, boleh dipesong oleh medan magnet. Can be deflect by magnetic field. Dapat tak? Okey. So, kita pergi soalan yang cikgu tinggal tadi. Tadi cikgu tinggalkan korang soalan nombor 4. Okey, nombor 4. Alright. Sekali lagi, cikgu nak test korang punya pemahaman. Cikgu guna 3 color lah. Okey, yang kat sini, cikgu guna warna biru. Apa tugas 6 volt tu? Kenapa kita ada litar 6 volt kat situ? Kita nak panaskan filament. So, bila kita panaskan filament, secara automatik katot ni pun akan panas. So, apa yang berlaku? Elektron keluar. Apa nama proses dia? Pancaran termayon, thermionic emission. Okey, apa tugas 6 volt? Tugas 6 volt adalah panaskan. Okey, now cikgu pakai warna biru dekat VLT bawah ni pula. Bila dia dah panas, elektron tu hanya keluar. Kalau korang baca dia punya maksud pun, elektron keluar. Ataupun pembebasan elektron. Dia tak cakap elektron bergerak, elektron keluar. So, warna biru tu tugasnya untuk keluarkan. Warna merah ni tugasnya untuk gerakkan. Nanti kita akan belajar formula dia, macam mana nak kira. Tapi kita faham dulu konsepnya bawah tu untuk bagi tenaga. Dan tenaga tu tujuannya untuk gerakkan. Okey, tu pemahaman dia. Biru keluarkan dulu, merah gerakkan. Okey, cuba bayangkan kalau kita ada switch kat sini tapi cikgu off. Elektron keluar tak?
elektron keluar. Kenapa elektron keluar? Sebab biru tu ada. Tapi dia bergerak tak? Dia tak gerak. Kenapa dia tak gerak? Sebab merah tu tak ada. Sebab tu cikgu suruh korang faham tugas dia dulu. Biru keluarkan je, merah gerakkan dia. Kalau korang tutup salah satu, okay, kata kita ambil first. Tutup biru. Apa berlaku kalau tutup biru? Tak ada apa-apa lah. Sebab biru tu punca utama. Nak keluarkan elektron, kena panaskan dulu. Okay, tapi kalau korang tutup dua, dia keluar tapi tak gerak. Okay, sekarang ni, dia on. So, dia gerak lah. Okay, bila dia gerak, dia pun langgar. Kita tengok ciri-ciri dia, dia bergerak lurus. Apa lagi ciri-ciri yang kita belajar tadi? Bercharge negatif, lepas tu dilanggar. Palang ni kita dapat bayang. Bayang-bayang. Cuma kali ni, kita ada satu lagi kat sini. Okay, yang belah tepi ni korang tulis untuk pesongkan. So, yang sebelah kiri ni adalah deflected. Panas, gerak, sini bagi pesong. Okay, kenapa yang ni bagi pesong? Sebab kita baca ciri-ciri ketiga. Can be deflect by electric field. Boleh dipesong oleh medan elektrik. So, yang warna purple tu tujuannya supaya dia dipesong oleh medan elektrik. Dipesong oleh medan elektrik. Okay, can be deflect by electric field. Persoalan dia, kenapa bayang-bayang tu terpesong ke bawah bukan ke atas? Sebab terminal positif dia di bawah, terminal negatif dia dekat atas. So, dia terpesonglah ke bawah. Kalau positifnya dekat atas, bayang-bayang terpesong ke atas. Kalau positifnya bawah, bayang-bayang terpesong ke bawah. Okey, sekali lagi benda yang sama, panas, gerak dan pesong. Kenapa ke bawah? Sebab positif di bawah. Dan elektron tu bercharge negatif. Negatif mesti deflect ke positif. Okay. So, dalam buku teks korang, dia letak macam ni. Okay. S1 dengan S2 on. Okay, cikgu recap balik. S1 tadi guna untuk apa? S1 untuk panaskan. S2 untuk gerakkan. Okay. Yang ni, S1 panaskan. S2 gerakkan. S3 pesongkan. Okay, kenapa yang atas tu bila dia on, S3 off, S3 off, apa jadi pada elektron bila S3 tu off? Dia tak terpesong lah. Bila tak terpesong, dia bergerak straight, lurus. Itu yang korang hafal tadi, ciri-ciri dia. Travel in straight line, bergerak lurus. Okay, so bila korang onkan S3, dia letak positif ke atas. Apa jadi pada elektron bila positif ke atas? Terpesong pun ke atas. Bila positif kat bawah, terpesong ke bawah. Dapatlah ciri-ciri nombor 3. Can be deflect by electric field. Boleh dipesong oleh medan elektrik. Dapat? Okay. Now, kita pergi kepada sini. Apa beza Rajah 1, Rajah 2? Korang tengok. Korang sendiri bezakan. Apa beza Rajah 1 dengan Rajah 2? Beza dia dekat mana? Dekat VLT 3 kV belah atas, tapi bawah 5 kV. Maksudnya, voltan bawah lebih tinggi. Apa jadi bila voltan bawah lebih tinggi? Terpesong lebih jauh. Okey, terpesong lebih jauh. Okey, kenapa? Alright. Manakah betul? Semakin bertambah kekuatan medan elektrik, semakin bertambah pesongan. Korang rasa? Nombor 1 tu betul tak? Semakin bertambah medan elektrik, semakin bertambah pesongan. The higher the strength of electric field, the bigger the deflection. Betul lah, sebab yang gambar kedua tu 5 kV, lagi besar voltan dia. Okey, nombor 2 pula. Semakin bertambah nilai voltan, semakin berkurang kekuatan medan elektrik. Salah. Okey, satu lagi, kita balik kepada formula bab elektrik. Bab elektrik ada satu formula
electric field strength, kekuatan medan elektrik. Okey, formula dia E sama dengan V bahagi D. Okey, dia macam ni. Contohnya, atas ni positif, bawah ni adalah negatif. Okey, so antara dua ni ada dia punya voltan. Contohnya macam tadi 3 kilovolt, 5 kilovolt. And antara dua tu dia ada jarak, distance. Okey, dia ada jarak. Jadi, kalau kita tambah dia punya voltan, apa jadi kepada kekuatan medan elektrik dia? Kekuatan medan elektrik dia bertambah. Sebab itulah nombor 2 tu salah. Sepatutnya voltan bertambah, nilai kekuatan medan elektrik dia bukan berkurang. Sepatutnya bertambah. So, korang belajar formula tu hari Sabtu, bab elektrik. Tapi kita tak apply pun sebab tak ada soalan biasanya. Okey, nombor 1 betul, nombor 2 salah. Okey, pergi nombor 3 pula. Okey, nombor 3, semakin bertambah kekuatan medan elektrik, semakin berkurang pesongan. Salah. Semakin bertambah voltan yang dibekalkan, semakin bertambah kekuatan medan elektrik. Betul. Okey, satu lagi boleh tengok formula lah. Formula dia E sama dengan V bahagi D. So, E ni akan bertambah kalau voltan dia bertambah. So, jawapannya 1 dan 4. Okey. So, kat situ dulu. Ada persoalan tak untuk part pertama? Okey. So, yang ni cikgu tunjuk daripada buku teks. Ini yang dalam buku teks. Okey, sekali lagi kita recap apa tugas S1. Tugas S1 tu kita on supaya dia boleh panaskan. Okey, apa tugas S2 bila kita onkan S2? Untuk bagi, okey, nanti kita belajar namanya tenaga keupayaan elektrik, electric potential energy. Tujuan dia untuk gerakkan. Okey, apa tugas S3 kat sini? Untuk pesongkan. Okey, so ni kalau positif ke atas dan kita on, dia akan terpesong ke atas. Kalau cikgu terbalikkan terminal tu positif duduk sebelah bawah, dia akan terpesong ke bawah. Kalau kita tak on yang ni, kalau kita off, dia straight line je. Ikut ciri-ciri nombor 1. Okey, lepas tu dia buat gambar yang ni pula. Okey, yang ni bila sama juga, bila kita on, apa yang berlaku? Kita panaskan. So, bila panaskan, yang keluar adalah elektron. Elektron tu dah boleh bergerak ke belum? Belum. Macam nak bagi bergerak? S2 tu kita onkan supaya dia boleh bergerak. Okay, dapat? Okay, now, tengok dalam buku teks ni. Okay, ini cerita pasal bayang-bayang. Dia tulis, kalau dia onkan S1 sahaja, maksudnya onkan S1 bermaksud dia hanya panaskan. Okay, S2 dia off. S2 kita off. Okay, bila S2 kita off, boleh tak elektron tu gerak? Elektron tu tak boleh nak gerak. Bila elektron tak boleh nak gerak, dia akan dapat dekat skrin tu bayang-bayang warna kuning. Kenapa bayang-bayang warna kuning? Sebab yang dihalang bukannya elektron, tapi yang dihalang adalah cahaya. Mana datang cahaya? Tungsten filament tu kalau dia panas, dia akan bercahaya. Dia macam korang punya mentol. Kalau korang pernah tengok mentol, mentol dalam dia ada filament. Okay, dalam mentol tu ada filament. Macam mana mentol keluarkan cahaya? Bila filament tu panas. Sebab tu kalau korang pegang mentol, dia punya tu panas. Sebab cahaya tu datang daripada filament yang panas. So dalam kes ni pun sama. Bila korang on kan, apa jadi pada filament kat sini? Filament ni akan panas. Selain panas, dia akan bercahaya.
Dia panas dan bercahaya. So, bila dia panas dan bercahaya, korang nampak kuning sebab yang bergerak tu adalah cahaya, bukannya elektron. Okay, macam nak tahu elektron yang bergerak? Elektron yang bergerak kalau korang onkan S1, korang onkan S2 dan bayang-bayang dia hijau. Kalau bayang-bayang dia hijau, oh hijau baru elektron. Kalau kuning itu cahaya. Okey, jadi bila korang letak magnet, kenapa kuning tu kekal dekat tengah-tengah, ada bayang-bayang juga, ada bayang-bayang, ada kuning dan ada bayang-bayang, tapi yang hijau dia turun bawah. Sebab yang terpesong bukan cahaya, yang terpesong adalah elektron. Bayang-bayang elektron je turun, bayang-bayang cahaya kekal kat tengah. Okey. So itu yang diberitahu dekat dalam buku teks ni. One shadow is due to light. Light datang daripada mana? Daripada hot tungsten filament, filament yang panas. Another shadow is from deflection of cathode ray. So yang turun ke bawah tadi, cathode ray, sinar cathode. Dan nak tahu dia turun ke atas ke bawah, kiri ke kanan, kita belajar, korang boleh guna lukisan. Itu yang kita buat tadi. Okay, berdapat ciri-ciri dia? So, habis dah lah bahagian atas tu. Ni, bahagian atas ni dah habis dah. Dari sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini. Ni dah habis dah. Sini dah habis dah. So, kita tinggal yang bawah ni je. Formula. Okay, untuk formula, korang pergi kertas 2 terus. Kertas 2. Kita pergi muka surat 17. Okay. Samalah macam bab-bab lain. Okay, kita gunakan 2 pen. Kita buat nota sikit. So, S1 tu cikgu guna pen warna biru. Kita tulis sekali lagi supaya korang ingat apa tugas S1, kenapa korang onkan S1. Supaya lita tu on dan filament tu akan jadi panas. Okay, bila filament panas, berlaku satu proses. Korang onkan S1 tu supaya berlakunya, bahasa Melayunya, pancaran termayon. Okay, supaya kita dapat thermionic emission. So, kalau korang tak on S1, memang sampai bila-bila lah tak berlaku. And bab ni kan memang thermionic emission. S1 kena on lah, takkan tak on. Okay, now S2 cikgu pakai pen berwarna merah. Apa tugas S2? Okay, kita bagi lebih detail S2 tu untuk apa? S2 tu bahasa ringkasnya memang untuk gerakkan. Itu bahasa mudahnya supaya korang faham. S2 untuk bagi dia gerak. Tapi sebenarnya S2 tu dia membekalkan tenaga. Okay, S2 kita pergi lebih detail. Dia akan bekalkan tenaga keupayaan elektrik. Okay, so S2 akan supply electric potential energy. Electric potential energy. So, kalau electric potential energy, jangan ambil warna biru. Tu yang cikgu nak highlight dekat korang. Electric potential energy, ambil yang warna merah. Ambil yang sini. Ambil yang sini. Yang warna biru ni, kalau contoh, dia buat kat sini 6 volt contoh. Itu bukan voltan yang korang guna dalam pengiraan. Tak nak. Okay, electric potential energy, dekat nota ni, cikgu kata kita nak pergi dekat situ. So, cikgu dah tunjuk dekat nota ni, apa formula electric potential energy. So, electric potential energy, formula dia E darab V. E darab V. Okay. So, E ada nilai dia. Cikgu buat warna merah. Maksudnya E tu korang tak boleh tukar. Memang E tu nilai dia 1.6, 10, negatif 19. Sebab tu cikgu buat E warna merah. Yang korang boleh tukar adalah V ni. Dan V ni ambil yang mana? Ambil yang VLT ataupun extra high tension. Ataupun korang ambil yang sambung dengan S2. Jangan ambil yang sambung dengan S1. Okay, ambil yang sambung dengan S2. Itulah tenaga keupayaan elektrik. Okay, jadi
Kalau kata korang nak kena kira electric potential energy, so formula dia adalah E sama dengan E kecil, nilai dia tetap darab dengan voltan. Okay, voltan mana? Voltan yang warna merah ni. Okay, dan nilai E kecil tu nanti kita akan jawab juga dekat belakang. Kita tulis dia dulu. Nilai dia 1.6 darab 10 negatif 19 coulomb of charge untuk satu elektron. Okay, dah. So, apa yang kita belajar tadi, S1 kita on, dia keluar. S2 kita on, dia gerak. Okay, tapi kalau kita ikut gambar kat sini, dia bergerak, lepas tu ada palang, lepas tu ada shadow. So, dia nak kaji ciri-ciri yang mana? Nak kaji ciri-ciri yang mana? Ada shadow, ada palang tu, nak kaji ciri-ciri yang mana? Bergerak lurus dan menghasilkan bayang-bayang tajam. Okay, so itu yang kita nak highlight. Sekarang kita pergi nombor 1. Apa maksud sinar cathode, cathode ray? Itu thermionic emission. Sinar cathode, cathode ray. Cathode ray adalah electron beam. Okay, kalau kita tambah sikit, high velocity electron beam. Kalau bahasa Melayunya, dia adalah alo elektron high velocity. Bergerak dengan laju yang tinggi. Okay. So, maksud sinar cathode adalah high velocity electron beam ataupun high speed electron beam. Okay. Kalau buku teks, dia bagi tahu electron beam tu dekat muka surat yang awal-awal ni, kat sini. Okay. Okay. So, nombor 3 tu, high velocity electron beam, nama lainnya adalah cathode ray. So, kita ambil yang tu, high velocity electron beam. Alur elektron yang bergerak dengan laju tinggi. High velocity electron beam. Ambil penuh. Okey. Lepas tu, kenapa ada bayang-bayang hijau tadi? Okey, kenapa bayang-bayang boleh terbentuk? First, kenapa bayang-bayang ada dulu? Kenapa ada bayang-bayang? Ada bayang-bayang sebab alur elektron bergerak lurus. Okey, electron beam move in straight line. Okey, kalau cikgu tak nak guna electron beam, cikgu boleh guna term apa? Cathode, cathode ray. Okey, sinar cathode. Tak nak guna electron beam, boleh guna sinar cathode. Sama je. Dia benda yang sama. Okey. Kenapa ada kawasan cahaya hijau? Okey. So, kenapa ada kawasan cahaya hijau? Korang tanda hashtag. Okey. Sinar cathode menghasilkan kesan, bahasa Melayunya, berfluorescent. Bahasa lainnya, bahasa mudahnya, glow in the dark macam tu. Warna hijau glow in the dark tu. Kalau bahasa Melayunya, tu, cathode ray. Kalau bahasa Inggeris, cathode ray produce fluorescent effect. Jap. Cikgu betul tak je? Rasanya jap. Tunjuk bahasa Inggeris dulu. Okay. So, kalau bahasa Inggeris, ejaan ni betul tak? Tu. Produce fluorescent effect. Betul lah tu? Eh. Okay.
Allah. Okey. Dapat? Eh. Hmm. Okey, so kita dah settle yang tu. Okey, now kita pergi sebelah. Alright. So, soalan pertama dia. Apa dimaksudkan dengan pancaran Thermion? Emission of free electron from surface of heated metal. Okay. So, pembebasan elektron dari permukaan logam yang dipanaskan. Okay. Alright, so bawah ni macam kita explain tadi. Okay. Alright, so kita buka muka surat. Sekejap, kenapa? Mana ke? Tak ada orang pula. Set now. Okay. Okay, so macam kita explain tadi. Sebelah ni, kita ada S1. Apa tugas S1 tadi? Supaya kita on tu supaya 6 volt ni boleh panaskan. Okay, tapi bawah tu, kalau korang tengok, bawah tu ada voltan juga. Berapa voltan bawah tu? 1.5 kilovolt. Ni tugas siapa? Nak gerakkan. So, dia akan bagi tenaga. Cikgu tulis EP. EP tu maksudnya electric potential. Electric potential. Okay, so korang guna kat situ ni. Soalan dia sekarang ni, bekalan kuasa yang mana menghasilkan pancaran termahyun? Bekalan kuasa yang mana menghasilkan pancaran termahyun? Okay, yang online pun boleh jawab juga. Yang mana hasilkan pancaran termahyun? Ini nak uji korang punya pemahaman. Kalau korang jawab tu maksudnya korang dah faham. Kalau tak boleh jawab tu, maksudnya korang belum betul-betul faham. Okay, mana satu yang menghasilkan pancaran termahyun? 6 atau 1.5? Okay, 6 atau 1.5? Okay, yang lain? Aisyah, Amal, Farisha. Okay, Aisyah kata 6. Ya ke? Betul, 6. Okay, sebab korang kena faham, apa maksud pancaran termayon tu? Pembebasan elektron
apabila logam dipanaskan. So, siapa yang panaskan? 6. So, tu jawapan dia 6. Apa tugas 1.5 tu? Gerakkan. Kalau cikgu tanya, bekalan kuasa mana membekalkan tenaga keupayaan elektrik? Baru 1.5. Okay, bekalan kuasa yang membekalkan tenaga keupayaan elektrik, bekalan power supply that produce electric potential energy. Baru jawapannya 1.5. Tapi kalau dia tanya siapa yang keluarkan elektron, jawapannya 6. Satu cikgu suruh highlight daripada awal, bila korang belajar bab ni, ada berapa power supply? Ada 2 power supply dengan tujuan berbeza. Satu panas, satu gerak. Satu panas, satu gerak. So yang panaskan tu 6. 6 tu yang keluarkan elektron. Yang gerakkan elektron, yang VLT. Okay. So kita nak pergi yang sini. Kalau kata kita nak mengira electric potential energy. Okay, cikgu nak kira tenaga keupayaan elektrik. Macam nak kira? Tenaga keupayaan elektrik. E. Okay. Kalau exam, korang jangan risau. Cikgu tunjuk dalam senarai formula untuk bab elektronik. Tu. Ada tak formula tenaga keupayaan elektrik tu? Ada. Cuma kita recap balik. V ni nak ambil voltan yang mana? V tu ambil voltan dekat S2 ataupun dekat VLT dekat S2 tu. Okay, so basically kalau soalan tu ambil yang 1.5 tu. Okay, tapi bukan 1.5 volt. Cuba tengok betul-betul. Dia tulis 1.5 volt ke? 1.5 kilovolt. So apa nak buat dengan kilo? Kena darab 1000. Okay, E ni tadi berapa nilai E ni tadi? E ni tadi dalam exam korang jangan risau. Biasanya dia bagi. Okay, so nilai dia tadi adalah 1.6 darab 10 negatif 19 kolom. Okay, jom kita guna maklumat tu. Walaupun soalan tu tak minta, jom kita kira. Okay, so formula dia adalah E sama dengan E kecil darab V. Okay. Alright, so okay, kita masukkan E kecil tu berapa tadi? 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 kolom. Okay, volt kat situ korang nak masukkan berapa? Tak boleh masuk 1.5. Kena masuk berapa? 1500. Okay, kita recap balik bab elektrik. Apa maksud volt? Volt sama dengan apa? Unit dia. Joule per charge, per column charge. Okay, 1500 joule per column charge. Apa jadi pada unit column charge tu? Kita potong. So, dapatlah joule. Okay, berapa joule? Okay, 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 darab dengan 1500. Okay, korang dapat berapa? 2.4 darab 10 negatif 16 joule. Okay, dapat?
Okay, kita pergi belakang. Kita pergi dulu soalan muka surat 20. Okey. Hmm. Baik, kenapa dia ni? Okey. So kita recap sekali lagi eh. So dekat sini 6 ni cikgu bulatkan. Recap sampai korang dah ingat dah. Okay, apa 6 verb tu buat? Panaskan filament. Okay, bila dipanaskan filament, apa nama proses dipanaskan filament tu? Thermionic emission, pancaran termayon. Okay, pancaran termayon tu maksudnya elektron keluar. Elektron dah gerak belum? Belum, dia keluar je. Siapa yang gerakkan dia? VLT bawah ni. Okay, daripada VLT bawah ni kita boleh kira apa? Kita baru buat je tadi. Kita baru boleh kira electric potential energy. Okay, apa formula electric potential energy tu? E sama dengan E kecil, tak boleh tukar darab dengan V dia. Okay, tapi kat sini dia letak magnet. So, bila letak magnet, dia nak kaji ciri yang mana. Ingat balik, bab ni memang dia hafal sahaja. So, nak cari ciri yang mana tu antara 4 ni. Kalau dia letak magnet, macam dia letak magnet macam ni, nak kaji ciri nombor berapa? Nak kaji ciri nombor 3. Can be deflect by magnetic field. Boleh dipesong oleh medan magnet. Okay, kita nak tahu arah tadi, cikgu ajar korang guna cara yang belajar semalam, iaitu guna cara lukisan. Tapi dekat sini dia tak tanya pun lukisan tu. Dia tanya korang apa? Dia tanya korang arah pesongan bayang tu nak tentu guna apa? Peraturan tangan kanan Fleming, peraturan tangan kiri Fleming. Okay, cikgu dah kata hafal. So dalam nota pun cikgu dah tulis. Apa dia punya peraturan? Peraturan tangan kiri Fleming. Fleming left hand rule. Tangan kiri. Sini. So memang kiri. Kenapa kiri cikgu? Tak ada jawapan. Memang kiri. Okay. So kita pergi dekat sebelah tu kiri. So tandalah kiri. Okay, bawah tu nak kira. Cuma kali ni dia nak minta kira lain pula. Okay. Kita tengok dia minta kira apa. Tenaga keupayaan elektrik yang diterima oleh elektron ditukarkan kepada tenaga kinetik. Okay. Change to into kinetic energy. Okay. Lepas tu dia minta korang kira apa? Calculate the velocity. Cari dia punya laju. Okay. Sama juga tenaga kinetik, korang tak perlu risau. Tenaga kinetik dalam senarai formula pun ada. Dia bawah je. Tu tenaga kinetik. Maknanya, nombor 1 ni korang pakai dekat topik apa? Dekat topik elektron. Nombor 2 ni pun pakai dekat topik elektron. Okay. Cuma M kat sini dah ada nombor. M ni korang tak payah risau. M ni dah ada nilai dia. Okay, kita tengok dekat soalan tu. Ada tak jisim elektron? Mass of electron. Dia bagi tak? Dia bagi. Okay, jadi macam mana korang nak buat? Alright. So, kita cerita konsep dia dulu. Tadi, bila dia dapat tenaga, elektron ni dia tukar semua tenaga yang korang kira tu, dia tukar kepada tenaga yang buat dia bergerak. Tenaga yang buat dia bergerak adalah tenaga kinetik. So, dia akan ada kelajuan lah. Okay. Boleh dapat? Faham dia? So, dia tukar semua tenaga tu jadi tenaga kinetik. Bila dia tukar semua tu kepada tenaga kinetik, macam dia boleh tukar semua sekali jadi tenaga kinetik. Sebab dalam tube ni vacuum. Okay, apa maksud vacuum? Tak ada udara. Okay, so kenapa kita nak tube tu adalah tube yang vacuum? Tube tu tidak ada apa-apa udara, tidak ada apa-apa zarah. Ini sebabnya, okay, cikgu tunjuk dalam buku teks korang.
in a glass vacuum. Vacuum maksudnya tidak ada sebarang zarah, tak ada sebarang udara. So, apa dia pada elektron? Elektron are able to accelerate towards anode. Kenapa dia pergi anode? Sebab dia negatively charge. Kenapa? Bila dia bila dia vacuum, so dia akan bergerak without colliding with air molecule. So dia tak akan langgar apa-apa zarah. So dia bergerak tanpa kehilangan tenaga. So bila tanpa kehilangan tenaga, formula yang korang dapat tadi, mula-mula tadi, E darab dengan V, kita boleh samakan dengan 1/2 M V kuasa 2. Dan V kecil ni adalah velocity. V besar ni tadi adalah VLT. Okey. Sekarang ni kita nak cari V mana? V besar ke V kecil? Nak cari V kecil. Okay, kita tengok soalan tadi nak cari V kecil. Tenaga keupayaan elektrik korang tak perlu cari. Tak payah cari dah sebab dia dah bagi. Inilah korang punya electric potential energy yang formula dia adalah E darab dengan V. Korang tak payah kira, dia dah bagi dah. Nilai dia 4.8 darab 10 negatif 16 joule. Dia dah bagi dah. Okey. Dia tukar semua tenaga tu kepada tenaga kinetik. Okay, ni korang salin dulu. Kenapa dia tukar semua kepada tenaga kinetik kat situ? No energy loss in vacuum tube. Tiada tenaga yang hilang dalam tube vacuum. Okay. So, apa formula tenaga kinetik pula? Formula tenaga kinetik adalah 1/2 M V kuasa 2. Okay. So, kalau cikgu susun nak dapat V kuasa 2, cikgu susun algebra dulu V kuasa 2 sama dengan apa? 2 darab dengan E bahagi dengan M. Okay, jom kita guna tu. Okay, yang ni korang follow cikgu. Yang bawah nanti korang buat sendiri. Yang ni korang follow cikgu je dulu. Okay, salin yang tu dulu. Okay, salin yang tu dulu. Okay. Alright, sekarang kita cuba masukkan. 2 memang 2 lah. Okay, tenaga dia nak masukkan berapa tu? 4.8 darab 10 negatif 16 joule. Okay, lepas tu nak bahagi dengan berapa? Gisim. Berapa gisim kat situ? 9.0. Tapi sebenarnya kalau lebih tepat sebenarnya 9.11 tau. Lebih tepat sebenarnya 9.11. Tapi untuk soalan ni dia bagi 9.0. So korang follow je lah. Dia kata 9.0, korang follow 9.0. Sebenarnya lebih tepat adalah 9.11. Nilai yang lebih tepat. Okay, 9.0 darab 10 kuasa negatif 31. Okay. Tapi ni baru V kuasa 2. Korang settlekan dulu. Lepas tu nak dapatkan jawapan dia, jangan lupa square root, punca kuasa. Okay, kita buat sama-sama. 2 darab 4.8 kali 10 kuasa negatif 16 bahagi dengan 9 kali 10 kuasa negatif 31. Okay, so cikgu akan dapat oh, patutlah cikgu salah. Saya tekan kalkulator. Okay, so kalau yang belum punca belum punca 1.0666 something 67 macam tu darab 10 kuasa 15 ni belum punca kuasa. So lepas cikgu punca kuasa, okay, jawapan yang keluar kat kalkulator cikgu adalah 3 2 6 5 9 8 6 3.6.
2, 4. Terus unit dia, ms -1. Okey. Lajunya elektron tu, lajulah. Tapi walaupun dia laju, kalau cikgu gerakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, korang dapat berapa je tu? Korang dapat 3.2, 6, katalah 659 tu, ataupun 3.26599 lah. Okey, darab 10 kuasa 7. Tapi kalau tak tukar pun tak apa. Ambil je jawapan kalkulator tu betul. Okey, ambil je jawapan kalkulator tu betul. Ambil jawapan kalkulator penuh. Okey, sama tak korang punya dengan cikgu punya nombor? Yang lain cuba kira dapat sama tak? Ke lain nombor kita? Okey. Okey, Nova dapat sama? Okey. Alright. Ya, Nova, cikgu recap balik kat bawah ni. Boleh untuk 20? Okey, kalau boleh untuk 20, cikgu nak korang buat pengiraan je. Soalan D, muka surat 21. Kira-kira je. Kira-kira dekat D, muka surat 21. Soalan D tu dia guna jisim elektron yang lebih tepat. Okey, untuk muka surat 21 tu dia guna jisim elektron yang lebih tepat. Ni kalau ditanya berapa jisim elektron, ni nombor dia. Okey, kalau korang belajar bab kuantum hari tu, ingat tak? Bab kuantum pun guna jisim elektron yang sama. 9.11 juga. Okey, so itu yang lebih tepat lah. Okey, korang cuba untuk soalan D. Pertama, dia suruh kira tenaga keupayaan elektrik. Nombor 2, dia suruh kira hal laju elektron. Okay, cikgu tolong korang. Sebab formula tu memang ada dalam senarai pun. Ini formula dia. Dua-dua formula tu. Nombor 1 dan nombor 2. So, cikgu tulis formula nombor 1 dengan nombor 2 tu. Okay, kat sini. Tenaga keupayaan elektrik. Cara nak kira dia adalah E. Korang ambil charge untuk satu elektron. Ada dekat atas tu. E kecil ni E kecil. Darab dengan VLT dia. Okay, untuk laju elektron, korang akan gunakan nilai yang dekat atas. Samakan dengan nilai tenaga kinetik dia. Dan nak cari dia punya laju adalah 1/2 mass of electron, jisim elektron tu, darab hal laju kuasa 2. Okay, cikgu pusing tengok. Dapat tak? And cikgu highlightkan nombor dia. Okay, kalau ikut yang Aisyah bagi ni, betul je. Kalau ikutkan, itu nilai dia. Unit pun betul kat situ. So, thank you. So, kita tengok yang solution dekat dalam Dewan. Sama je. Tapi cikgu ambil satu contoh lah. Satu contoh je. Ini satu contoh. Okay. So, yang atas tu dia tanya rule apa? Fleming left hand rule. Betul tak? Okay, yang ni. So, formula dia EV. So, charge untuk satu elektron tu 1.6 kali 10 negatif 19. Darab voltan dia 3200. So, 5.16. 10 negatif 6. Unit dia betul joule. So, dapat markah. Okay. So, bawah tu terus guna ni pun boleh. Nak terus guna ni pun boleh. Maknanya terus guna V square 2E bahagi M. Macam yang kat sebelah. Tapi cikgu nak cerita basic dia adalah sebenarnya E electric potential sama dengan kinetic energy. Tu asal dia. Sama. So, bila sama, EV sama dengan 1/2 MV square. Okay. Lepas tu kalau korang susun tu, sebab ni dah ada E. 2 darab sini. Bahagi dengan M, korang dapat V square. Okay, tapi ni kalau korang tak hafal pun tak apa. Korang ambil daripada basic yang awal tu. Okay, so bila korang bahagi, jawapan dia, ini kalkulator bagi. 335, 2669.57. Okay, so kalau nak buat standard form, 3.3527, 4 decimal point. Okay, 4 decimal. Darab dengan 10 kuasa 7. Okay, now. Bandingkan laju muka surat 21 dengan laju muka surat 22. Okay, laju muka surat 21 dengan laju muka surat 22.
Ni tadi korang dapat 3 point. Sekejap, cikgu tulis balik. 3.3. Ambil nombor penuh je lah. 3,3,5,2,6,9,8.57 ms negatif 1. Yang atas ni korang dapat tadi 5.12 darab 10 kuasa negatif 16 joule. Okey, kita banding dengan sebelah. Mana lebih laju? Muka surat 21 ke muka surat 20 tadi? Muka surat 21 lebih laju. Kenapa muka surat 21 lebih laju? Okey. Tengok electric potential dia. Yang ini berapa nilai dia? 5.12. So 5.12 tinggi tenaga kopayan elektrik, tinggilah laju kinetik. Tinggilah tenaga kinetik dan tinggilah laju dia. Tapi kalau atas ni tenaga kopayan elektrik dia berapa? 4.8. So dia lebih rendah. So kelajuan dia pun akan jadi lebih rendah. Okay. So kelajuan dia bergantung kepada apa? Kelajuan dia bergantung kepada VLT di bawah ni. Okey, laju dia bergantung kepada VLT bawah ni. So kalau cikgu nak elektron tu lebih laju, apa yang kita boleh buat? Yang ni make sure lebih besar. Kalau contohnya tadi 3,200. Contoh sekarang ni kita pergi muka 21. Dia kata bawah ni nilai dia adalah 3,200. Okey, soalan kemahiran konon nak bagi korang berfikir. Okey, dia tanya macam mana nak menambahkan laju elektron tambah VLT. Okey, nak tambah laju elektron adalah tambah VLT. Okey, kenapa tambah laju elektron tambah VLT? Okey, cikgu tulis balik formula dia tadi. E darab dengan V VLT sama dengan 1/2 M V square. So, apa hubungan V besar, VLT ni, dengan V kecil? Berkadar terus. So, nak tambah laju ni, cara dia? Tambah VLT. Sebab korang tak boleh tukar charge elektron. Korang tak boleh tukar GSM elektron. So, the only way nak tambah laju adalah tukar VLT. Boleh? Okay. So, itulah dia untuk topik ni. Okay, kita pergi sebelah sekali lagi. Muka surat 22 dengan 23 last. Okay, cikgu recap semula konsep dia. Bab ni kita belajar apa? Okay, bab ni kita belajar nombor 1, macam mana nak keluarkan elektron. Okay, macam mana kita nak keluarkan elektron dalam bab ni? Kita menggunakan haba. Nama prosesnya adalah pancaran termayon. Okay, maksud dia pancaran elektron bebas dari permukaan logam yang dipanaskan. Okay, bahasa Inggerisnya emission of free electron from surface of heated metal. Apa nama lain elektron tu? Cathode ray, sinar cathode. Ada berapa ciri-ciri dia? Ada 4. Nombor 1, dia bercharge negatif. Nombor 2, dia move in straight line, bergerak lurus. Nombor 3, can be deflect by electric field and magnetic field. Nombor 4, kita baru kira, dia ada momentum, dia ada kinetic energy. Okay. So, kita pergi yang kat sini. Namakan proses yang membolehkan pancaran elektron pada katod itu. Thermionic emission or pancaran termayon. Okey. Nombor 2. Nyatakan satu sebab kenapa voltan lampau tinggi digunakan. Okey, kenapa korang guna yang ini? Dia menghasilkan apa tu? Voltan lampau tinggi bawah tu menghasilkan apa? Menghasilkan tenaga keupayaan elektrik yang tinggi. Okey, sebab kenapa korang ambil voltan yang tinggi? Sebab korang nak produce high electric potential energy. Okey, apa efek dia kalau korang dapat high electric potential energy? So, korang akan dapat juga nanti high kinetic energy. Okey, bila kinetic energy korang pun tinggi, korang akan dapat high velocity.
CT. Okey, korang gunakan voltan yang tinggi supaya tenaga keupayaan elektrik tinggi. Bila tenaga keupayaan elektrik tinggi, korang akan ada tenaga kinetik yang tinggi juga. Kenapa korang nak tenaga kinetik yang tinggi juga? Supaya hal laju elektron bergerak tu pun tinggi. Okey, bawah tu sebenarnya bab elektrik, bukan bab elektronik. Okey, kita ambil dulu maklumat yang ada. Apabila elektron mengalir dalam tiub sinar katod, arus yang mengalir dalam 5 saat adalah 0.01. Hitung jumlah charge. Tu sebenarnya bab elektrik. Cikgu tulis balik formula dia. I sama dengan apa? Q over T. Okey. Dia nak apa? Dia nak Q. Kenapa dia nak Q? Sebab dia nak charge. Ni bab elektrik hari Sabtu. So Q sama dengan I darab T. Okey, I dia berapa kat situ? 0.01. Okey, kita recap balik. Apa maksud 0.01? 0.01 charge mengalir dalam masa 1 saat. Okey, tapi dia buka tu berapa saat tu? 5 saat. So darab dengan 5 saat. Apa jadi pada saat? Potong. So korang akan dapat charge, kolom charge. So, berapa nilai charge yang mengalir? 0.05 kolom. Okey, itu bukan bab ni, itu bab elektrik. Sebab tu kenapa cikgu susun elektrik, elektromagnet, elektronik sekali 3 hari. Supaya korang nampak ada soalan yang kadang-kadang bab tu elektronik, tapi formula dia daripada bab elektrik. So macam semalam kita belajar transformer. Nama je transformer, tapi guna formula dia pun ada daripada bab elektrik. Sebab tu cikgu susun sekali. Supaya nanti korang boleh dapat dia punya relationship. Okey, sampai situ ada persoalan? Okay, kita pergi sebelah 23. Apa yang dia cuba uji tu? Ciri-ciri nombor berapa? Lintasan katod tidak lengkap dalam medan elektrik. Okay, ni ciri-ciri nombor berapa? Ciri-ciri nombor 3. Apa ciri-ciri nombor 3 sinar katod dalam nota tu? Can be deflect by electric field. Okay, so bila dia on nanti dia akan deflect ke mana? Kenapa korang kata deflect ke atas? Okay, so dia deflect ke atas. Buat je lah ke atas. Itulah soalan bawah tu. Dalam rajah 3.2, lengkapkan lintasan. So korang buat deflect ke atas. Kenapa tak nak deflect ke bawah? Cathode ray bercharge negatif. Negatif tertarik kepada positif, dia mesti deflect ke atas. Dia tak boleh deflect ke bawah. Okay, soalan bawah tu. Kenapa korang kata dia deflect ke atas? Cathode ray is negatively charged. Sebab tu saya kata bab ni hafal. So jawapan dia akan balik kepada 4 benda yang korang hafal tu. So sinar katod dia bercharge negatif. Sebab itulah kita pesongkan dia ke atas. Okay, kalau dia tukarkan voltan ni, dia buat positif duduk belah bawah, negatif duduk belah atas. So buat pesong ke bawah lah. Okay, buat pesong ke bawah. Ikut soalan. Okay, kalau kata positif kat bawah, pesong ke bawah. Kalau positif ke atas, pesong ke atas. Okay. So, alright. So, sekarang cikgu, ni dah habis dah. Tu last. Okay, kita tengok dekat buku teks. Cikgu recap balik. Okay. So, dekat sini. Okay. Sebab dalam buku teks gambar cantik sikit. Tapi kita recap balik. Yang ini, 6 volt ni buat apa? 6 volt ni, bila kita on, dia akan panaskan tungsten filament. So, tungsten filament tadi bukan saja panas. Tungsten filament juga akan bercahaya lah. Okay, so dia panas tapi dia akan memanaskan katod nombor 1, akan keluarlah elektron. Itu yang dia buat kat sini. There are many electron yang akan keluar. Nama proses tu thermionic emission. Pembebasan elektron, emission of free electron from surface of heated metal. Okay, and cikgu beritahu tadi dalam tube tu dia vacuum. So bila dia vacuum, elektron tu bergerak tanpa kehilangan tenaga, no energy loss. Sebab dia tak langgar apa-apa zarah. Dia tak collide with any air molecule. Itu yang korang buat tadi. Formula dia EV sama dengan half mv square. Okay. Lepas tu, apa nama lain cathode ray tadi? Nama lain cathode ray tadi adalah high speed, high velocity electron beam. Alur elektron
yang bergerak laju. So bahasa Melayunya cathode ray ni adalah sinar cathode. Okay, kemudian dia pergi belakang, dia punya effect of electric field and magnetic field. Apa kesan elektrik dan kesan medan magnet. Okay, ini ciri-ciri nombor 3. Apa ciri-ciri nombor 3? Boleh dipesong oleh medan elektrik, boleh dipesong oleh medan magnet. Can be deflect by electric field, can be deflect by magnetic field. So ditunjuklah gambar macam ni. Okay, dia tunjuk gambar macam ni. Korang on-kan untuk panas, korang on-kan S2 untuk bagi dia bergerak, korang on-kan S3 kalau nak bagi dia terpesong. So dalam buku teks dia terus buat macam ni. Okay, ini adalah dia punya summary. So kalau korang just on S1 dengan S2, dia takkan terpesong, dia akan bergerak lurus. Kalau korang on-kan S3 dan S3 tu positif ke atas, dia terpesong ke atas. Macam soalan korang jawab tadi. Kalau dia on-kan tapi terminal positif kat bawah, dia terpesong ke bawah. Kenapa? Ini jawapan dia. Sebab dia negatively charged. Itu yang korang jawab tadi. Okay. So, ini untuk magnetic field pula. Okay, untuk magnetic field. So, pertama yang kita kena faham, kalau off-kan S1, elektron keluar ke tak keluar? Elektron keluar tapi tak gerak. So apa yang kita nampak bukan elektron, yang kita nampak adalah cahaya. Kalau ada elektron, bila dia buat bayang-bayang tu berwarna hijau. Kalau warna hijau, baru elektron. Dan bila dia letak magnet, bayang-bayang hijau sahaja yang terpesong, sebab bayang-bayang hijau tu can be deflect by magnetic field. Tapi light, dia tak boleh deflect. So light akan kekal dekat tengah-tengah. Okay. Lepas tu ni yang kita kira tadi, formula dia, E sama dengan EV. Dan V mana yang kita nak ambil? V yang kita ambil adalah V dekat bawah. Coba highlight kat korang, ambil V yang bawah. Okay, lepas tu, ini formula yang kita buat tadi. Apply principle conservation of energy. Prinsip keabadian tenaga. Berapa VLT tu bagi, semua dia tukar jadi tenaga kinetik. Ini formula yang kita buat tadi. Okay, lepas tu, contoh soalan. Lepas tu, formative. Habis. Dah. Itu je lah bab elektron. Selesai dah subtopik 1. Okay. So, mana lebih senang? Semalam ke hari ni? Yang online, semalam ke hari ni? Oh, sama pula dah. Sama senang. Okay. So, nombor 1 tu dia okay. Dia yang mencabar 2 dan 3. Okay, so kita berehat dahulu untuk sesi 1. Kita dah habis dah 5.1. Okay, 5.1. Ingat maksud. Ingat ciri. Ada 4. Ingat formula ada 2. Cukup. Memang itu je yang dia ajar. Okay, so kita settle untuk sesi yang pertama. Kita berehat dulu. Kita sambung jam 11. Link yang sama. Okay, jam 11. Link yang sama. Kita masuk 5.2 pula. Okay, bye-bye korang. Kita jumpa kejap lagi.